Dia sekarang PE je ada kat Pulau Umi. Masya Ya, dan Allah. dia penat lah, sakit lah. Benda tu selalu dalam sampai silakan tu. Penat lah dengar Umi. Penat lah saya cakap macam tu. Setiap malam nangis. Jadi macam saya macam mana dia. Tapi tahu mengadu ni dekat adik-beradik semua duduk duduk Bincang lah. dia jauh. Jadi diorang pun buntu kan. Tak beli produk apa semua tu. Macam-macam. Pernah cuba. Ini macam kan. Cuba beli tak jadi juga. Umi makan. Umi ikut biji kan. Biji malam. Jadi Umi tak suka benda tu. Dan pil-pil. Umi tak suka. Kita bila benda tu. Abang sakit teruk. Jadi dia dah sebab abang sakit teruk tu kan. Aiman pula jumpa PE. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah sekarang PE je ada kat Pulau Umi. Masya Ya, dan Allah. dia kawan dia Alora. Dia macam bangga lah. Macam dia dengar pula daripada Aiman. Lepas tu pergi pula sini. Lepas saya nampak dia dah siang begini. Ada produk yang berbanding lah maksudnya kan. Tak rugilah kita laporkan dia. Malu je lah. Betul.